pagi dunia. Adit, nak mandi ke? Belum. Kenapa tak nak mandi? Mandilah. Tak nak. Apa pasal tak nak mandi? Selamat pagi. Selamat pagi. Nak sukan dulu, baik. Kutiklah sampah-sampah yang ada ni. Selamat pagi. Tengok cuaca dah mendung. Macam mana kita nak buat sukan neka? Cuaca dah gelap. Cina doa dapat sukan ni hujan. Cuaca dah gelap. Kita harap jangan hujan lah sebab kita ada sukan neka. Okay. Wah. Kita akan mulakan program pada pagi ini. Kita tengok orang di dapur sedang buat apa? Tak habis daripada pukul 6 pagi tadi menyanai roti canai. Puan Sri Sadiah. Anak-anak mencanai roti sedap. Sedap. Dah habis satu bekas. Laku keras. Lagi satu bekas habis. Last. Sambil goreng, sambil makan. Ini sarapan pagi kita. Dah ada kari pap. Kari sudah habis kuah. Ish. Santan ada bawa santan tak? Ni bukan kuah kari tapi kuah laksa Johor. Boleh lah cincah. Boleh dia cincah. Laksa Johor kena ada sambal belacan. Sambal belacan ada kan? Ada semalam sambal belacan. Ini dalam proses penyediaan sos sukiya. Okey, oleh Chef Suhaizan YB kita. Berapa botol sos beli? 2 je. 2 tak cukup. Tok Nat, Neza, tolong. Bekerjasama. Bekerja tidak sama. Yang ini koleksi hadiah sukan neka kita pada pagi ini yang disediakan oleh AJK Sukan Neka. Kita ada goodies, kita ada color. Ini khas untuk kanak-kanak. Kita ada towel, kitchen tissue. Kita ada jajan. Kita ada jug air ni untuk MC. Okey, untuk MC. Okey. So, cuaca agak mendung. Oh, tidak. Janganlah mendung. So, kita keluar. Kita tengok, okey. Suasana pagi hari. Dah gerimis. Okey. Pagi ni ada 3 biji kereta lagi yang akan sampai. Buat kat situ ke? Oh, jogging. Amalan jogging. Siapa lagi? Ini biji. Anak Pak Hitam anak Pak Hitam dengan Nabais. Okey, ni suasana pagi di perkampungan Jalan Pantai Puteri Melaka. Ni homestay kita lah. Okey, homestay. Dah gelap kan? Dah gelap. Weh, gelap sangat ni. Awak. Gelap sangat. Gelap balong. Sana dah gelap tadi kau jalan. Aduh, janganlah nak main sukan neka. Dah gelap. Nampak awan. Kita ada acara sukan neka dalam pukul 10 pagi ni. So, kita harap awan ini akan berarak ke tempat lain mendungnya. Okey. Ni sibuklah dia dengan gadget dia. Lantak kan. Okey. Yang baru.
Okay, so kita harapkan cuaca pagi ni baik-baik saja. Okay. Kolam dah sedia. Masing-masing nak berendam sebenarnya, tapi nak bersukaneka dulu. Masih mendung. Dah mandi. La ilaha illallah. Ish, orang suruh sukaneka dulu dia dah mandi. Tapi tak apa, Tok Daud tak terlibat dengan sukaneka. Okey. Nak mandi ke anak-anak? Tak nak. Tu. Oh, dia sudah berarak. Jauh jalan. Main apa ni? Kutip. Bagi 8. Kita nak buat sukaneka kat sini nanti. Kutip. Oh, ada yang malam tadi punya. Ketiga tu. Apa tu? Basah tu kan, kena baju. Dia tak mandi lagi kan? Oh, sedap. Oh, betul. Engkau. Dia main cak-cak pula. Ni. Bila Pak Mat. Nak hujan kan? Janganlah doa tak hujan. Kita ada sukaneka pagi ni. Doa yang tak hujan ya. Okay, kita ada orang KL baru sarapan pagi. Daripada semalam tak makan katanya. Daripada semalam tak makan. Hari ni makan apa? Roti canai. Ayil, selamat pagi. Morning, abang. Abang tak mandi Mandi dah bang. Hi Avis, handsome boy. Mandi. Aji tak best lah. Tak menjadi api. Itu je. Ini patut di-record. Itulah masih tidur lagi lah tu anak-anak dara. Anak orang tu dah ke sana. Anak orang. Api cepat Api. Tima, selamat pagi Tok Tima. Teja. Tok Tima sarapan. Dia makan apa? Roti canai, taknya. Sedap tak? Sedap. Sila apa ni tu eh? Yalah, orang masak sedap. Tinggal makan ni kan. Apa lagi nak dikata? Air teh tu masuk sini lah. Itu nak main tu Eja. Mak. Eja. Dia tengok je Mat. Dia cari ibu dia. Dia nak makan tak? Pagi ni kurang. Dia dah pengamuk. Sebelum mula sukaneka dia dah praktis dulu. Main apa tu? Relon? Orang masuk ke dalam baju buat Ini sarapan pagi kita. Okey, ni nasi lemak. Makan apa bang? Makan apa? Nasi lemak sedap. Timun kamera ni. Timun kamera ni. Nasi lemak, tengok nasinya banyak. Okey ni sampai nanti tengah hari. Ikan beri dah lemau. Kurang kabut. Nana. Bateri ada lagi tak kamera ni? Ada yang tolong? Nana nak main apa nanti? Ikan nak main game apa? Nana?
Nak main sukan ikan game apa? Tak Dina? nak, tak tahu. Ha? Anggur? Tak tahu. Tahu lah. Adi nak main apa? Adi nak main apa? Sukan ikan apa? Nak rebut apa nanti? Tak tahu. Tak tahu? Apa-apa aja? Apa? Alin? Alin nak main apa? Game apa? Tak tahu? Dia tanya budak gemuk. Ayah? Nak main sukan ikan apa? Campak botol. Campak botol jangan tergolek. Ha? Dah hujan Dah hujan. Dah gerimis. Tengok. Rintik-rintik. Sudah hujan. So, kita tunggulah teduh dulu. Baru kita masukkan ikan. Ha? Gerimis je ni. InsyaAllah tak lebat. Okay. Sarap dulu. Kita sarap. 28 Jun 2025 kita lakukan Banyak duit. program pagi ni hari kedua. Hari kedua bagi Ketua Timah. Alright, minta yang lain keluar daripada rumah masing-masing. Yang mana ada di bilik, sila keluar. Ada di jabat tengah berak. Cepat, sikit. Tak terima. Kita bikin ni, okey. Pagi ni kita nak mulakan dengan sesi bergambar. Okey, mana-mana ahli keluarga yang dah lengkap, kita nak buat sesi bergambar di sana. Okey, di Bena Family Day Tok Timah macam biasa. Tradisi kita bergambar dulu. Okey, ikut family sama-sama boleh. Kita tak ingin berulang. Sama-sama boleh. Kali ni cepat sikit. Oh, jatuh. 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 Camera woman. Edina. Ha, cepat. Bang tu, ambil gambar. Siapa nak ambil gambar dulu, cepat. Apa bagi tu? Edina. Okey. Dimulakan dengan keluarga yang caring. Yang tak ada mood di situ. Muka tak ada perasaan. Okey, keluar cepat. Okey, family kita daripada Ampang Kuala Lumpur. Cepat kamera woman ambil gambar. Hai. Buat dua gambar. Okey. Senyum. Gigi jangan nampak bang. Tu tak siapa gigi. Okey, keluarga Ampang. Ya. Okey, diikuti dengan keluarga Skudai. Kita ada keluarga Skudai. Ada anak dara dulu. Sebentar lagi. Okey, setiap fotografi dikenakan cas RM5. Bayar. Nak free ke? Laki aku kerja, anak aku kerja, aku dah kerja. Bayar. Okey, boleh friend. Puan-puan ni dan juga Encik Ubin beserta anaknya yang tak ada tiga. Nana, senyum Nana. Tengok kamera. 1, 2, 3. Senyum Nana, senyum. Adik tu dua lah. Ni boleh kawan dengan Azmi kalau tak ada perasaan boleh satu geng. Anak nombor 2 memang gitu. Anak lelaki tu tak apa. Okey. Lepas tu keluarga Mayan. Bangah. Abang Abangah tengah mandi. Oh, kata mandi cepat. Siapa yang ada dulu? Keluarga Bukit Besar. Okey, kod. Siapa sultan? Tadi kan? Dua. Maya dengan Ika. Siapa dulu? Ganti.
Abang. Cuba baca. Jadi nak cuba. Nak juga dia tunjuk lesung boleh. 2, 3. 1, 2, 3. Camera, camera. Next. Dewasa. Apa? Puan-puan Nina. Cuba. Itu depan mata tak nampak. Astaghfirullahalazim. Cepat. Orang dah make up tebal-tebal ni dengan tak nampak. Okey. Berkuasa ke tak? Okey. Agak-agak